Balai Seni Negara, Nadi Seni Visual Malaysia. Sejak ditubuhkan pada 28 Ogos 1958, ia terus bergerak seiring perubahan zaman. Dengan lebih 5,000 karya seni moden dan kontemporari, Balai Seni Negara sentiasa memelihara warisan visual negara. Balai Seni Negara menjadi pusat pertemuan kurator, seniman, penyelidik dan masyarakat. Bakat seni baru juga terus berkembang dengan bimbingan pasukan kuratoria yang sentiasa memberikan yang terbaik. Di bawah satu bumbung, karya berinteraksi antara masa lalu, kini dan masa depan. Balai Seni Negara, cerminan identiti, warisan dan nadi seni Malaysia. Alami seni, hayati budaya di Balai Seni Negara. Seni Malaya, Seni Malaya. Oh, podcast Seni Malaya, podcast Seni Malaya, yeah. Podcast Seni Malaya, yeah. Oh, Seni Malaya, Seni Malaya. Soalan paling penting hari ini, berapa banyak buku yang pernah dibaca? Berapa banyak buku yang saya baca, saya tak pernah kira. Lebih kurang? Mungkin 10,000 sepanjang saya mula pandai membaca sejak saya kecil sampai sekarang. Sehari berapa buku? Sehari bergantung sebab saya tak baca buku satu habis. So, Okay. kita baca 2-3 buku, boring kita tengok yang lain. Itu yang selalu saya lakukan. Jadi ada tak perbezaan mungkin dalam penulisan buku dari dulu sampai sekarang? Ada tak trend yang mungkin bila dilihat mengejutkan bagi diri? Saya melihat begini buku ni dia tak banyak sangat beza. Tak banyak sangat beza dari sudut. Cuma mungkin kalau novel lah. Masa saya remaja, saya mungkin baca buku Khadijah Hashim, Mira Edora, Betul? Laila Azwar Gadisku. I thought those are girls' books. Tidak ke? Yelah, saya remaja. Waktu tu penulisnya Khadijah Hashim ni sangat popular. Ya, betul. Saya mula baca buku begitu kan. Jadi, tapi sekarang saya dah tak boleh baca buku macam tu sebab mungkin usia saya telah meningkat. Kemudian saya mungkin masa zaman universiti saya mula baca John Grisham. Saya mula melihat thriller dan sebagainya. Ataupun Ramli Awang Mursyid. Saya baca buku thriller. Tapi bila sekarang saya cuba nak baca, saya tak boleh lagi nak baca begitu. Jadi kadang-kadang saya baca biografi. Sekarang ni saya melihat biografi Khairil Anwar yang popular di Indonesia. Dan saya fikir itu banyak menangkap jiwa saya. Jadi saya rasa buku sama, tapi genre yang kita baca berbeza. Jadi mungkin kita makin tua. Atau bergantung pada fasa kehidupan kita. Ya, itu betul. Jadi bezalah bukunya. Penulisnya pun berbeza. Dulu kita mungkin ambil yang ringan-ringan, sekarang kita ambil yang ringan tu dah macam alamak. Kalau kata Tak percayalah. Cik baca Laila Azwar Gadisku. Ya betul kan? Tapi zaman itu adalah zaman buku yang memang saya tunggu. Kalau kena dibaca zaman tu. Khadijah Hashim saya kena cari contohnya. Itu zaman sekolah tu ada niat lain juga. Yelah. Kadang-kadang kita tengok Macam kan. zaman sama je. That's why I'm thinking, right? It's the same zaman ke tak? It's like easily. Yelah, Buku you baca Mira Edora yang kemudian semestinya. dijadikan filem Ya, kan. betul. Kita tengoklah cerita tu. Ya, Sepi itu indah. Itu antara yang dulu. Tapi kalau sekarang saya tengok balik buku tu, oh my God. Yes, berlainan lah. Berlainan. How we feel about the books is different. Jadi, dalam industri buku ni, apakah pain point ataupun cabaran yang sedang dihadapi sekarang? There's so much disruption in terms of business, dan cara pembaca dah berubah.
kadar pembacaan berubah-ubah, banyak je kedai buku yang ditutup. What's happening? Saya melihat begini betul banyak kedai buku yang ditutup, tapi banyak juga kedai buku yang tumbuh. Yang banyak tutup dan banyak tumbuh. Cuma method jualan tu berbeza. Dulu buku ni dijual, kita kena pergi kedai buku baru dapat buku. Sekarang kita ada jualan dalam talian. Dah banyak orang jual. Ada dropshipper buku. Dan saya melihat bahawa perkembangan ini membedakan. Kalau dulu mungkin title tak banyak. Genre tak sebanyak sekarang. Sekarang title banyak, genre banyak. Kalau orang kata jualan buku merudum, contohnya, mungkin setengah buku. Tapi saya nak bagi contoh lah. Waktu zaman saya di universiti dulu, kalau buku Syed Naqib Al-Atas contohnya, metafizik ke, itu buku yang orang tak baca. Kalau dia nak jual 300 naskah pun sangat sukar. Betul. Tapi sekarang, buku-buku itulah yang menjadi laris. daya tarikan. Saya membaca Muhammad contohnya, Martin Link. Zaman saya universiti, saya fikir tak ramai orang baca. Sekarang ini, Ibda terjemahkan Muhammad dalam bahasa Melayu, mereka telah jual lebih 100,000 naskah. Bukankah itu satu perkembangan yang agak luar biasa? Cuma, dan yang kedua ialah, ada orang kata, ya, buku tak boleh meningkat. Saya ada sedikit pengalaman bekerja dengan industri. Saya menjadi pengarah majlis buku dan juga mengendalikan pesta buku antarabangsa Kuala Lumpur. Ada orang kata orang tak baca buku. Tapi saya melihat sekarang ini 80%, 70 hingga 80% pengusaha buku ini adalah generasi muda, umur 45 ke bawah. Jadi saya melihat mereka ada lagi 20-30 tahun lagi untuk bekerja dalam bidang ini dan mereka saya nampak sangat happy. Dan saya fikir saya baru saja contohnya semalam kami adakan taklimat pempamer untuk Pesta Buku 2026. Dewan penuh. Penuh orang datang. Nak tanya. Salah satu contoh yang diberikan oleh seorang Ainul daripada Ibda, dia cakap, boleh tak tahun ini dia kata kita adakan satu kawasan khas untuk kita simpan stok. Maksudnya begitu laris buku, sekali. Larisnya buku. Jadi kalau ada orang kata kat saya buku jualan merudum dan sebagainya, mungkin dia bercampur dalam golongan yang tak membaca buku. Sebab tu dia kata macam tu. Tapi untuk golongan yang baca buku, saya sekarang saya baru balik daripada perbincangan tadi dengan event organizer yang akan memastikan. Bayangkan untuk pemilihan reruai booth tu semua. Kita ada sistem automation. Otomasi untuk memastikan bahawa boleh. Kriteria ni apa? Otomasi ni kriteria ni apa? Maksudnya ialah siapa nak tempah reruai, first come first serve, dan dia online. Dan jumlah buku berapa, judul berapa sebelum you are picked? Tak. Maksudnya ialah tempat mana dia nak menjual, berbanyak reruai, they have to bid online. Wah, it's bidding sekarang. Yes. Sebab terlalu ramai lah. Demand dia lebih daripada supply. 2 tahun lepas kontroversi. Bila kita gunakan sistem lama, siapa datang, itu big hoo-ha. Teruk saya kena belasah di FP, mengatakan ada ketidaktelusan. Yang sebenarnya 5, 7 tahun, 8 tahun dulu tak berlaku. Sampai 2-3 hari terakhir kita sedang cari pempamer, siapa nak ambil booth ni, ada tempat kosong. Dia berebut tempat. Mangsa dia lah. Itu senario yang agak berbeza. Jadi kalau orang kata kat saya, jualan buku merudum. Saya yang dalam industri, saya chairman, saya pening kepala. Sekarang pun orang tanya, Cik, boleh tak saya dapatkan reruai ni? Saya kata tak, semua sistem otomatik. You penganjur, takkan you tak boleh bagi. Jadi maksudnya ialah yang dalam industri yang mengendalikan ni, kami pening kepala untuk melayan kerana pempamer yang nak boost banyak, nak buat tempat yang terhad. Kita cakap lebih kurang 1,000 reruai. Dan itu pun tak cukup kata mereka. Bayangkan. Wah, 1,000 tu banyak sebenarnya. Sangat banyak. Sebab kita kena fikir 1,000 tu sekurang-kurangnya ada 1,000 bisnes berlainan yang menerbit buku. Tak macam tu juga. Sebab 1,000 reruai,
Tapi pempamer mungkin dalam 300. Pembabit. Maksudnya Maknanya mereka boleh ambil 2 atau ada 3 macam tu lah. Ada yang ambil 30. 30? Ini ada yang nak minta pastikan ada. Dan boleh terima ke? Tapi you bidding yes. Okay. Apa sistem yang kita buat melalui sistem ini ialah dia ada pre-registration. Okay. Maksudnya kita akan buka satu waktu, semua siapa yang nak masuk dia akan kita bagi dulu. ID. Okay. ID tu yang mereka boleh masuk. Sewaktu dia buat pre-registration dia akan nyatakan berapa banyak reruai dia nak. So kita akan tabulatekan floor planning tu berdasarkan permintaan yang ada. Sebab tu tahun lepas tak cukup, kami terpaksa buka satu kemah kat luar. Di World Trade Center yang daripada tingkat 1 sampai tingkat 5 kita dah penuh. Kita terpaksa bina satu lagi. Dan pengunjungnya ramai lah kan? Ramai. Daripada Tahun gambar lepas, yang saya ramai. tengok tu semua. 2.1 juta tahun lepas. Congratulations. Terima kasih. Jom kita cerita sedikit mengenai bisnes buku ni. Dalam bisnes buku ni, apakah perbezaan hari ini cara mereka buat bisnes buku hari ini dengan sebelum? Okey, kita banyak dibantu oleh media sosial. Sekarang ni buku-buku yang laris kebanyakannya adalah buku yang dipromosikan melalui TikTok. TikTok terutamanya ataupun media sosial yang lain. Mereka create their own apa yang kita following, katakan, macam community community mereka. Jadi waktu pesta buku tu semua komuniti datang. Dia akan ada, okey, saya peminat Hilal Ashraf contohnya. Saya nak cerita contoh Hilal Ashraf. Hilal Ashraf ni dia ada genre dia sendiri yang dia buat. Dia ambil booth yang paling hujung dan kat belakang. Yang dulu 5 tahun pertama tak ada siapa nak duduk situ. Orang komplain. Sekarang dia dah 3 tahun ambil tempat yang sama. Dia ada komuniti dia sendiri dan sebab dia tak kisah, dia tak perlukan penempatan yang strategik. Yeah, for him lah, because his people will come to look for him. Definitely. Yang penting dia bagi tahu lah tempat mana dia tu kan. Itu yang dan dia mudah sebab sekarang ni ada banyak kita gunakan teknologi. Maksudnya inventory nak tengok system. kat mana ada apps, dia tahu kat mana buku nak dibeli, kat mana reruai yang nak dipilih. Semua kita gunakan apps. Itu membantu. Jadi teknologi banyak membantu. Jadi jualan sekarang ni sangat bergantung juga. Ada juga macam karya seni. Tiap-tiap bulan dia jual 5,000, 10,000 naskah satu judul biasa. Sebab tu dia boleh buka syarikat dia kembang sampai ke Indonesia. Orang tidak nampak kadang-kadang, ya ke boleh buat. Saya pun mula-mula skeptikal. Tapi bila saya melihat bahawa apa yang berlaku sekarang dengan apa yang saya kendalikan, saya melihat bahawa dengan terutamanya yang saya sebutkan tadi bahawa kebanyakan pemain industri adalah orang-orang muda. Saya melihat mereka sangat teruja, prolific dan mereka sangat enthusiastic. Super motivated, betul. Betul. Kan kita kenal dengan cerita Stephen King, penulis The Clown lah, all those super horror series kan yang tebal. And how he has worked for so many years tapi tak terjual pun any of his stories. Sampailah masa dia sakit and going to give up. Dah, this is the last round. Kalau tak dapat juga, give up je lah. And that becomes the number 1 hit around the world kan. So adakah cerita sebegini hari ini sudah berubah? Maknanya ini bukan lagi penulis yang perlu bergantung kepada penerbit, tetapi sebab penulis dah boleh direct to customer, so they can produce themselves. Saya setuju. Itu salah satu daripada business model yang ada. Sekarang orang is it sustainable? Of course it will be sustainable. Saya bagi contoh lah. Saya akan gunakan contoh sebagai contoh hidup. Bling contohnya. Ain Masyarah. Ain Masyarah mula dengan teenagers. Sekarang ni follow anak saya yang umur 30 pun, dia dah ada versi yang adult. Cerita yang dulu sekarang dia buat dalam kompilasi, hardcover. Dulu masa remaja anak beli satu-satu kan. Sekarang dia beli satu box set. Jadi sebab tu Ain Masyarah contohnya adalah antara penerbit yang saya melihat dia berkembang mengikut arus zaman.
Dia melihat. Sebab tu ia boleh sustainable. Yang mungkin kurang diceritakan mungkin cerita Enid Blyton dululah pasal gua dan sebagainya. Sebab sekarang gua dah tak lagi tempat yang sensasi kan. Yang dulu kita lihat kan. Kalau saya baca Enid Blyton dulu kan, cerita-cerita yang 5 sekawan kan. Seven investigators. Apa? Saya baca yang bersih bahasa Melayu, 7 penyiasat. Betul, saya pun 7 penyiasat. That's right. Itu tapi yang itu mungkin tidak. Tapi sekarang ni sci-fi, semua benda tu menarik minat. Generasi muda mungkin melihat perkara-perkara yang lebih fiction science. Dia lebih menarik minat. Tapi cerita pasal buku tu memang saya fikir akan tetap berkembang. Adakah pemberian lesen kepada distributor berbeza hari ini dengan sebelum? Sama. Cuma dulu sistemnya begini. Penerbit terbit buku, pengedar orang lain. Pengedar orang lain, jadi dia ada banyak layer. Saya terbit, dia dulu ceritanya macam ni. You menulis, penulis mati bila buku dia terbitkan. Maksudnya fungsi penulis berhenti, buku terbit, maka penerbit akan serah pada pengedar yang akan jual buku. Sekarang dia dah lain dah. Dia cut the pengedar. Pengedar buku dah jadi kurang. Sebab tu banyak kedai buku tutup. Sebab dulu pengedar itu masuk, jadi dia agak jauh perjalanannya. Sekarang ni penulis boleh jual sendiri sebab dalam talian. Penerbit jual sendiri. Sekarang kita ada Book Capital yang sebenarnya memberi ruang kepada penerbit, pengedar semua jual buku dalam platform. Jadi kita tak perlukan kedai untuk menjual. Sebab tu kedai buku tutup. Tapi pengedaran saya dalam talian lebih berkembang. Jadi dalam value chain industri buku ini, maknanya pengedar dah hilang, penulis dapat lebih power sekarang sebab penulis juga boleh jadi pengedar, juga boleh jadi printer. Dan sekarang saya nampak pelbagai cara buku-buku diprintkan. Cara dia punya cover lah, cara dia punya paper type lah, cara dia di-package-kan sebelum dijual can be the selling point of a book. So that's actually quite interesting. Dan saya bawa balik daripada Riyadh International Book Fair. Saya nak kongsikan apa yang berlaku di Saudi. Okay. Di Saudi ni, saya nak cerita untuk menjawab persoalan tadi, saya nak tunjukkan apa yang berlaku di Saudi. Di Saudi ni, saya pergi 2017, waktu tu kita guest of honor. Saya dalam different capacity, kami guest of honor, saya melihat bagaimana mereka ada pesta buku, dibuat di dalam dewan. Tapi baru ni saya pergi, ada satu kawasan lapang, di Iraq, kemah yang sangat besar, 2 kali ganda daripada tahun 2017. Orang berpusu-pusu datang. Okay. Ada satu company ni untuk penerbitan buku. Apa yang dibuat ialah apps. Appsnya ialah kita boleh masuk. Penulis, pengedar boleh. Dia ada satu app yang mana kalau saya nak beli satu buku, masuk apps tu, kita tunjuk buku apa kita minta. Apa yang company ini sediakan adalah dalam apps tu ialah kalau saya nak cetak buku, ada orang satu nak beli. Dia berapa muka surat, kita sediakan soft copy-nya dalam apps itu. Orang boleh beli. Satu buku pun dia boleh cetak. POD. Dan syarikat itu akan hantar terus kepada penulis. Maksudnya dia tak perlukan penerbit. Dia hanya perlukan ada manuskrip. Kita uploadkan dalam apps. Bila orang order saja, apps itu akan bergerak, akan maklumkan kepada printer. Printer akan bagi harga. Cetak satu dan send naskah to the penulis to send to the customer. Yes. Bukan app, bukan company tu hantar pada pembeli. Tak, yang hantar adalah pencetak. Pencetak. Penulis hanya upload, dia akan dapat 1%, pencetak akan dapat 1%, yang ada app tadi akan dapat 10%. This is a totally new model. Dulu kalau kita nak cetak buku, kena at least 1,000 untuk cost effective. Yes. Sekarang satu buku pun boleh. Dan ini
boleh melibatkan penerbit pelbagai negara. Ini penerbit di mana ni? Ini yang apps ni ke Di Samawi namanya, di Saudi. Oh, Saudi. Yang menariknya, tahu tak siapa pengasas dia? Pelajar Inti College Nilai. Oh. Saudara Khalid, Dr. Khalid tu, saya jumpa dia, kata, wah, I'm from Malaysia. Dan ada 5-6 orang alumni Universiti Malaysia. Dia buat app di Saudi. Ini pada saya adalah, kita nak bawa ke sini sebenarnya. Saya melihat ini mengubah bentuk bisnes buku. Dulu, bisnes buku ni kena ada storage, kena ada tempat. Sekarang kalau dengan perkara tersebut, dah tak perlu. Semua penjimatan yang mungkin walaupun buku to print one book tu sekarang mungkin tak semahal if you have to calculate warehousing exactly. transport lah, minimum quantity lah. Sekarang tak perlu. Jadi saya fikir in future ni ada banyak benda yang di luar jangkauan. Saya pun tak terfikir. Bila saya tengok situ, I'm amazed. Saya kata, wow, Khalid, dia bukan tu saja tau. Dia ada satu lagi web yang dia buat untuk short stories. You boleh baca 3 muka surat. You boleh baca 5 muka surat. You bayar according to how many pages you baca. Tapi apps tu dekat situ ke ataupun seluruh dunia boleh guna? Dia baru start di Saudi. Okay. Kita cadang nak bawa ke Malaysia nanti. Kita harap dalam Pesta Buku Antarabangsa yang akan datang kita boleh bawa mereka ke sini untuk tunjukkan a new business model. Sebab tu saya melihat dunia buku dia tak lagi macam dulu. Dulu kita sangat konservatif. Sekarang ni teknologi mengubah bentuk, mengubah cara dan mengubah pemikiran yang ada. Dan kalau macam tu, saya rasa the next easy thing is that semua orang pun boleh jadi penulis kot. So, I mean, you write about autobiography, whatever. Sebab kalau tak perlunya seorang agent to buy your material, you write yourself, send it to the pencetak. Pencetak will print how many you want? 100 friends you have? Okay, I print 100, you send lah to your friend. Yeah. And saya percaya setiap individu ada cerita mereka. Yes, exactly. And need to be shared. Yes. And we have different world view. Kita ada different pandangan. Why don't we sell that? Kita ada banyak cerita. Saya menulis juga. Saya ada buku. Buku saya Grab Blue CEO jadi pemandu. Dia dulu CEO ITBM. Lepas tu kontrak tak disambung. Kesian. Dia bawa Grab. Saya buat Grab 10 bulan tau. Kat setahun. 10 bulan? Ya, bukannya saya bawa sekejap. So bila saya balik rumah malam, saya ceritakanlah, saya tulis kat FB. Ramai pengikut. Dan saya jadikan buku. Dan buku tu not bad lah. Dia bawa Grab, dia jual buku. Bestnya penulis dan juga seorang Grab driver. Dan pernah juga waktu saya tak ada kerja tu, kat rumah saya banyak buku. Rumah saya memang banyak buku. Kat tangga pun saya susun buku. Saya pun. Saya cakap kat tangga saya penuh. Saya cakap kat anak saya. Jangan kacau buku saya. Bukan. Saya cakap kat anak saya. Abah nak kurangkanlah buku kat rumah. Impossible. Sekali lagi banyak. Apa yang saya buat? Saya buat house book sale. House book sale. Saya buat 2 hari. Saya suruh anak saya buat kopi. So saya buka dari pukul 10 pagi sampai pukul 6 petang. 2 hari. So saya offer kawan-kawan siapa saya nak beli buku. Ambil lah buku mana-mana. We discuss the price. Ada yang saya jual RM5. Ada yang buku-buku yang ada kat rumah saya tu. You can choose and you can buy. I like that. And 2 hari. Semua jual? Tidak apa. Macam tak luak langsung. Kopi je banyak habis. Tapi, no. Do you know how much I earn for that 2 days? How much? RM10,000. No. Yes. Oh, maknanya banyak buku lah ni. Saya ada buku yang... That's what he's trying to say. Banyak buku dalam koleksi. Maksud saya ialah banyak cara untuk jual buku. Banyak cara untuk jual buku. Kalau orang kata, buku tak laku, tak jual.
Tak percaya lah. Sebab tu saya sangat positif dan optimism about books. That's why I'm in this industry. Tapi sebab saya melihat yang apps tadi tu menarik. Sebab print satu tu macam kos dia tak tinggi ke? Kos mungkin sekarang ni macam ni. Lebih tinggi daripada biasa sikit lah. Okay, tapi sekarang ni banyak syarikat dah ada Cross border banyak benda yang boleh cut cost. Logistik semua banyak yang boleh benda share. yang boleh. Harga mungkin sedikit mahal daripada yang lain, tapi you don't have a cost storage. You tak perlu ada Inventory cost is sangat tinggi lah sebenarnya. Yes. Kalau tak perlu simpan inventory, actually save a lot. Dan satu lagi buku rosak. Ya, betul. Ataupun banjir. Ya. Kalau rosak, basah, kalau kena matahari semua kan. Balai Seni Negara, Nadi Seni Visual Malaysia. Sejak ditubuhkan pada 28 Ogos 1958, ia terus bergerak seiring perubahan zaman. Dengan lebih 5,000 karya seni moden dan kontemporari, Balai Seni Negara sentiasa memelihara warisan visual negara. Balai Seni Negara menjadi pusat pertemuan kurator, seniman, penyelidik dan masyarakat. Bakat seni baru juga terus berkembang dengan bimbingan pasukan kuratorial yang sentiasa memberikan yang terbaik. Di bawah satu bumbung, karya berinteraksi antara masa lalu, kini dan masa depan. Balai Seni Negara, cerminan identiti, warisan dan nadi seni Malaysia. Alami seni, hayati budaya di Balai Seni Negara. Saya masih belum lagi habis dengan house book sales. House book sale. Ya, betul. So, RM10,000, lebih kurang 1,000 lebih buku yang dijual. Buku apa tu? Dia macam-macam. Sebab yang datang kat rumah saya tu ada pelbagai. Ada seorang tu kata, aku ada duit 1,000, kau bagilah buku mana yang kau nak bagi kat aku. Wah! Diorang ni kesiankan ke apa? Mungkin. I don't care. As long as they buy my book. Dia kesian ke tak kesian, je lah pemandu Grab. Jual buku dia kan, saya tak ada duit. Jadi dia bagilah. But we are a book seller. We sell book. Ada bagi saya 1,000, dia masuk ke account, you pilihkan buku apa yang sesuai untuk saya. So saya pilihkan lah. Ada juga yang datang memang spend 200, 300. Ada yang beli satu buku. Ada yang datang tak beli buku. Tak apa kata, you tengok lah. Because kadang-kadang saya sekarang kan kita ni orang suka buku. Kita bulan ni kita pergi kedai ni, buku ni best. Kita bawa balik. 3 bulan lagi kita tengok, buku ni best lah. Yang tadi tak baca, rupanya buku yang sama. No lah, maknanya dia tak ada love ni. Ada. Impossible. I don't believe siapa-siapa yang boleh beli 2 buku yang sama, saya tak boleh percaya. Saya beli. Ada berlaku. Ada. Sebab beli, macam ni, bila kita beli 4-5 buku, kita sempat baca 2. Yang 2 tu kita letak dekat rak. So bila kita shop pergi kedai buku balik, tajuk tu memang kita minat. Kita lupa yang kita dah beli. So kita beli lagi. Ya, tetapi setiap buku yang dibeli tu treasure apa? Mesti sayang kan? Bila sayang tu takkanlah nak lupa. Sayang boleh 1, 2, 3. This one cut across stays true for many things. Tak ada buku. Saya merujuk pada buku, tak bukan benda lain. Buku. Jangan alih topik, bahaya. Tiba-tiba pasal saya pula. Okay. So, my next question is, adakah penulis ataupun kita membuat yang seharusnya, sama ada di peringkat sekolah ke atau di peringkat universiti ke, untuk mencungkil bakat, memastikan kita menyemarakkan rasa ingin tahu, ingin menceburi dunia buku. Because saya rasa dalam banyak-banyak startup yang sedang berlaku sekarang, coffee, buku is one of the key things yang memang orang muda, generasi muda suka. Sebab mereka boleh meluahkan perasaan, boleh express themselves, you know.
After all, they grow up so fast with TikTok. They grow up so fast with Instagram. So they are looking for all this opportunity. So, but we're not doing enough. Di sekolah dia ada projek nilam. Nilam tu baca je. Baca, okey. Kemudian dalam masa yang sama Dewan Bahasa dan Pustaka dia ada projek MPR. Minggu Penulis Remaja. Dia pilih pelajar-pelajar sekolah yang Zaman mampu. saya tak ada pun. Ada. Cuma you mungkin tak terpilih dalam grup MPR. A1, okay? Okay, tak terpilih. Ada. Memang ada. Sampai sekarang dia ada grup MPR macam tu. Penulis Remaja. ITBM, Terjemahan Buku Malaysia, dia ada program penulis cilik. Budak-budak sekolah kita buat. Program tu ada mungkin tidak menyeluruh. Tapi saya fikir penulis ni sebab tak ramai orang mahu menulis. Atau taklah. Iya ke? Ramai je Ramai. suka menulis daripada dunia bloggers sampai sekarang. Setuju. Berapa persen? Okay. That would be very difficult untuk kita gauge. Sebab setengahnya ialah dia bloggers ni sebab dia tak ada sense of responsibility in the sense that kalau kita keluarkan buku, kita takut orang tak baca, kita takut. Kalau bloggers ni belasah je, kadang nama you letak nama you Nirmala, orang tak kenal siapa you, you tulis. Then dia ada satu fasa yang mana you tak cukup confident. Okay. Tapi buku ni berbeza. Buku ni kena ada ISBN. Jadi mungkin kita tak menggalakkan orang melakukan perkara tersebut. Itu effort yang kita kena buat. Zaman sekarang orang banyak menulis Wattpad. Di Wattpad. Sebab tu sekarang ni ada satu trenda baru daripada Wattpad kepada buku. Macam mana tu? Maksudnya dia dah keluar kat Wattpad, dia ada misal kata ada 10,000 penulis, dia jadikan buku juga. Itu yang jadi sensasi. Wattpad ni kan ceritanya kadang-kadang dia bukan macam Laila Azwar Gadisku ataupun Mirai Dora. Dia adalah elemen-elemen erotik sikit. Okay. Jadi buku tu sangat laku di luar. Itu yang kadang-kadang orang yang tak suka buku-buku begitu kata, okey, kalau saya cerita pasal buku kan. Contoh dulu kalau kita baca Salina atau kita baca buku Saga, dia ada satu perenggan dua perenggan memang erotik sikit. Tapi orang terima dulu. Memang itulah ceritanya. Dia tak anggap novel tu erotik. Tapi sekarang ni kalau novel yang kontroversi sekarang lah Bumi contohnya oleh Ben Sali kan. Adalah elemen begitu. Tapi orang kata ini adalah novel erotik. Tapi sebenarnya elemennya sedikit. Kalau dulu dia norma. Sekarang ni orang tak boleh. Jadi saya melihat kadang-kadang buku-buku begini masyarakat sebahagiannya menerima, sebahagiannya tak menerima. Tapi sebab kita dalam dunia media sosial, everybody can express themselves, mengatakan ini perkara tersebut. Sebab tu kadang-kadang kita tak melihat holistically buku tu bagaimana. Okey. Sebab tu kadang-kadang kalau kita kata orang, saya kata kenapa orang tak menulis, ialah orang tak menulis buku as buku. Orang menulis dalam FB, orang menulis coretan, orang menulis. Tapi as a book itself, tak ramai orang ada keberanian untuk menulis begitu. Tapi kita perlukan disiplin juga. But it is never too late. David Baldacci contohnya. Dia buat buku. Umur dia 60 lebih kot. 50 lebih baru start buku. Sekarang ni, every year dia keluarkan buku memang bestseller on thriller. Dia lawyer, umur 60 lebih baru start tulis buku. But sekarang ni, tak berhenti buku dia. Siapa yang minat novel-novel yang lama lah. Dulu saya baca Sidney Sheldon. Mungkin guna nama je kot. Kan you know how it is a business, right, overseas. Kalau nama memang dah nombor satu, jadi dia akan maintain brand nama tu, nama penulis tu. Tapi penulisan yang sebenarnya tak semestinya dari penulis tu. Saya tak nak komen tu sebab saya tak ada maklumat tentang perkara tersebut. Tapi saya nampak dia prolific lah. Kalau pasal novel Bumi tadi tu, kita tengok macam mana benda tu sekarang ni. Isu tu. Dia macam ni. Dia banyak politik daripada buku. Saya melihat, if you want to read the book, you read as a whole. Yeah. And then you make a conclusion. But you cannot take a fraction of it and you determine bahawa ini novel lucah, contoh. You read as a whole and then you decide lah. Ya, yeah. Di barat pun sebenarnya kalau nak kata novel tu lucah atau tidak, dia ada certain criteria. Okay. Memang ada elemen-elemen mungkin. Tapi read as a whole, that one. Sebab tu kadang-kadang kalau kita melihat ada versi buku yang boleh
pergi ke sekolah. Tapi dia dimurnikan lah. Ada bahagian tertentu you take out. Saga dia take out certain part. Kalau untuk bersih sekolah, tak ada. If, for example, we take that certain part and the novel still boleh jadi novel, then it is not erotic book. Yeah. Erotic book ni ialah you pusing kat mana pun Erotic, yeah. erotic. Tapi kalau hanya certain part, you take out that certain part, you publish that book untuk bersih sekolah contohnya. Tapi adanya orang macam ni yang suka buat jadikan kontroversi yang tak sepatutnya ni, tak Dia banyak mengganggu. politik lah. Yalah, tapi dia mengganggu lah saya rasa. Saya melihat begini, dia ada always two side of a coin kan. Ada grup kata macam ni, ada grup kata macam ni. Jadi saya antara orang yang paling malang lah. Sebab lepas tu diorang akan send kepada saya, Cik Hey, ni buku ni, apa tindakan Majlis Buku Kebangsaan Malaysia. Sebenarnya Selalu je jadi mangsa. saya melihat Biasa jadi mangsa. apa, hanya pokok yang berbuah daripada orang. Jadi Good one. jadi tak ada masalah untuk orang kata. Tapi saya melihat begini, itu kuasa KDN. Yang kedua ialah nak nilai buku tu nilai as a whole. Yeah. You don't actually pick up. Okay. Dia macam ni, mudah je. Kalau you rasa tempat tu tak elok, you koyakkan, you baca yang lain. Ada tak ilmu lagi kat situ? And you take that one. But you cannot pick and choose off this page, you katakan perkara tu. Saya percaya penulis ada justifikasi kenapa dia masukkan. Ada justifikasi. You debat dengan dia, you tak suka apa. If you can take out that page contohnya, and you can still read that as a book yang ada nilai, ada perkara tertentu, then it's still a good book. Well, I think if your point, I mean, if sebab nak baca buku tu adalah sebab ianya entertaining, ianya menghiburkan dan suka, dan orang lain pula kata haram buku macam ni, saya rasa it's unfair lah, because it's each person's choice lah. Suka hati dia orang lah. Tak perlu nak come in and have your say and make Atau letak everybody's life 18 difficult. exit. Boleh je. Asalkan boleh pilih. It's up to you. You can choose lah. As long as you faham kan apa yang Habis lah, dibaca. saya cakap macam ni, lepas ni kena belasah lah. Tak apa. Tak apa. Sentiasa jadi mangsa kan. Okay, nak cerita sikit ataupun nak minta pandangan sikit mengenai South Korea lah. Kan South Korea kebelakangan ini, sebenarnya bukan kebelakangan ni sajalah, tapi kebelakangan ini lebih nampak cara mereka mengangkat penulisan sampai boleh beberapa buku yang memenangi hadiah antarabangsa dalam penulisan. And the way they have been printing books, the way they have been pushing books, the way they have been pushing their own work, bukan sahaja penterjemahan tetapi dalam bahasa sendiri, cara mereka memastikan ada hala tuju penulis, hala tuju dunia buku. What do you think? Saya melihat begini, Korea ni dia bangsa yang dia nak buat, dia buat. Resilient. Resilient. You tengok dulu pasukan bola sepak dia waktu zaman Muhtadari. Tertiba. Saya nak cerita lah sebelum saya sampai ke situ. Cabu ke Muhtadari, kita sama tau dulu South Korea. Tapi sekarang South Korea macam mana? Ya. You tahu kenapa ia berbeza? Sebab di sana akademi bola dia, budak sekolah dia melawat stadium tu dari kecil diatur. Dan South Korea, industri buku dia emerge as industri buku. Dia ada satu book city, Paju Book City. Di Paju Book City ni, di kawasan dekat sempadan Korea Selatan dan Korea Utara, dia ada satu perkampungan yang ada book city. Dia di-establishkan oleh syarikat-syarikat penerbitan. Bukan kerajaan tau. Semua syarikat penerbitan ada, dan dia ada book city di situ. Okay. Dia macam mana dia membangunkan industri buku dia. Kemudian bagi pihak kerajaan pula dan juga pihak swasta mereka sama-sama mengangkat brand Korea. K-drama, K-pop, semua menjadi satu ruang yang mana diangkat. Sebab tu di Nami Island dia ada tempat buku. Dan you tahu di Nami Island tu ada pelukis kita, contohnya Allahyarham Yusof Gajah, ada dia punya ruang untuk di sana. Jadi
effort yang mereka lakukan agak berbeza. Dunia penterjemahan contohnya dia ada Korean Literature Institute yang kerjanya adalah mempromosikan karya-karya Korea untuk diterjemahkan. Dia every quarter dia akan hantar kat kita katalog. Nak mana satu untuk terjemah dalam bahasa. Dan it is fully sponsored by the government. Dia bukannya syarikat swasta, yang ni fully sponsored by the government. So ada institusi yang Korean literature, jadi effort itu berterusan. Jadi ini yang membezakan mereka dengan kita. Kemudian mereka mendapat sokongan daripada industri mereka. K-popnya dan sebagainya, K-drama pun sebenarnya banyak dapat dokongan daripada konglomerat mereka. Sebab tu mereka boleh bergerak maju ke hadapan. Kita fraction. Kita tak ada effort kita ada Institut Terjemahan dan Buku Malaysia ITBM yang saya pernah jadi CEO-nya 10 tahun 11 bulan. Sebenarnya sebelum saya bawa Grab, itulah kerja saya. Sebelum ditamatkan kontrak. Itu tak ada masalah. Dah lama pun. Patut ganti orang lain. Tapi yang saya nak tunjukkan adalah effort sungguh-sungguh kerajaan. Dia sediakan keuangan yang khas untuk perkara tersebut, yang mana itu tak berlaku di tanah air kita. Kita ada banyak produk yang boleh kita angkat, tapi sebab tak ada effort yang begitu, ada yang macam ITBM, masalahnya ialah dia juga adalah syarikat kerajaan. They have to make money. So yang Korean literature tu, kerja dia ambil satu profesor jadi pengarah, pilih buku yang baik, promote, buat katalog. Itu dia buat every year. So akhirnya kita akan mengangkat karya mereka ke pihak luar. Tapi ini bukan kerja setahun 2 tahun. Dia long term. Long term vision. Tapi we need to have a vision yang begitu. We have that vision, saya fikir kita boleh lakukan perkara tersebut. Jadi siapa yang perlu ada vision ni? Kementerian mana? Itu pun satu masalah juga. Dulu kita ada PNM di bawah Kementerian Pelancongan. Sekarang PNM di bawah Kementerian Perpaduan. Majlis Buku, Dewan Bahasa Pustaka, ITBM, PKB di bawah Kementerian Pendidikan. Kita ada majlis buku yang merangkumi semua. Tapi kadang-kadang kita tak ada kuasa dan tak ada keuangan dari sudut bagaimana untuk mengelolakan perkara ini. Sebab tu kadang-kadang kita perlukan pemimpin yang ada wawasan untuk melihat perkara ini. Saya fikir Perdana Menteri kita antara orang yang menubuhkan ITBM dulu. Waktu dia di Kementerian Keuangan. Sebab tu ITBM, nama labanya ITNM, ada begitu. Dia yang menubuhkan Yayasan Karyawan. Saya harapkan inisiatif ini akan berlangsung. Tapi kadang-kadang masalah juga. Waktu PMX jadi Perdana Menteri, tahun pertama dia bagi 20 juta untuk industri buku. Bukan industri buku, untuk hal-hal sastra dan buku. Setahun lepas tu dia bagi 50 juta. Tahun lepas dia bagi 50 juta. Tahun ini tak lagi. Untuk 26. Tak bagi. Tak nampak. Saya tak marah dia. Sebab saya nampak 20 juta, 50 juta, 50 juta tu ke mana? Ke mana? Tak nampak hasil. Tapi Jadi, ke mana? Kalau saya bagi pun, kalau tak nampak hasil, sebab tu kadang-kadang saya tanya macam mana, apa boleh kita buat. Sebab tu kadang-kadang bila saya ada kemarahan saya sendiri. Kadang-kadang bila saya tengok benda, saya tak boleh lah buat. Jadi saya sewaktu saya timbalan Presiden Pena 2 tahun lepas, apa yang saya buat, tak apalah, saya cuba nasib, saya kata. Kami buat proposal kepada PMX untuk buat buku. Sebab saya rasa penulis kita yang membuat karya sastra ni tak diberi kepentingan ataupun tidak. Tapi itu ayat je, bukan ayat saya. Saya nak tunggu yang cakap. Jadi bukan saya yang cakap. Okey. Dia lah. Saya yang cakap. Okey. Okay. Jadi saya kata, sebab dah bagi 20 juta tak nampak. 50 juta tak nampak. Jadi kami buat surat kepada PMX. Minta supaya diberikan grant khas untuk kita terbitkan buku. PMX pun bagi pada MK2. Kami jumpa MK2. Kita present our case. Sebulan lepas tu dia bagi 2.5 million pada PENA, Persatuan Penulis Nasional. Kita buktikan dalam masa setahun atau 6 bulan, kita keluarkan 125 judul buku. Wow. Kami namakan projek buku PENA Malaysia Madani.
lebih 100 penulis dapat buku mereka dikeluarkan. Sekarang ni kalau pergi kat Kinokuniya, kita ada rak. Buku apa? pena Malaysia Madani. Contoh buku? Buku puisi, buku Yang cerpen. kena mengenai Madani. Tak. Dia Tak. Nama projek buku Madani, tapi buku tu adalah buku sastra. sastra, Novel, esei, cerpen. kritik sastra. Ada orang kata, kanak-kanak ada. buku ni tak laku. Kami buktikan berbeza. Bayangkan, kita dah letak certain number dekat Kino. 2 bulan lepas, dia buat order lagi. Buku puisi dia minta 50, buku cerpen 30, naskah 40 sekali. Yang saya kata, buku ni laku. Dan ini semua kami beri upfront pada penulis royalty. Buku jual tak jual, kita bagi. Tidak bagi. Dan saya fikir boleh dilakukan. Dan bayangkan kita persatuan yang tak ada pekerja tetap, but we manage to bawa benda tu agak berbeza lah. Kita tunjukkan PM apa. Saya tahu kadang-kadang PM tengok pun sebab PM baca buku yang tinggi-tinggi. Ini buku bukan untuk dia kan. Tengok pun saya tahu dia mungkin tak impress sangat. Tapi pada saya, effort yang diberikan tu memberi ruang kepada penulis kita untuk berkarya. Kita ramai penulis. Nak menulis tapi avenue dan ruang tak banyak. Sebab tu kita buat. Sebab tu kadang-kadang saya nakal buat the proposal jadi jalan. Tu ada sambung lagi ke projek ni ataupun? Tahun ni disambung. Kami tak dapat sejumlah yang sama tapi dia agak berbeza. Dia nak kita hantar ke sekolah. Kita pun dah lakukan perkara tersebut. Tapi kami merayu pada PM untuk tambah lagi 1 juta untuk projek yang sama. Tapi dia buat satu tapi dia suruh kita pilih selected judul yang kita hantar ke sekolah. Kita dah buat yang perkara tersebut. Tapi bagi saya apa yang dibuat walaupun respect, tetapi it still stopgap measure. Ini bukan sesuatu strategi ataupun sesuatu Setuju? yang boleh menggerakkan penjenamaan negara ataupun kita punya budaya. Okey. Yang itu sebab tu saya katakan yang ini PM dah bagi kepada Yayasan Karyawan. Kita ada satu kes nama Yayasan Karyawan dan saya rasa PMX pun dah bagi certain money. Sekarang ini di bawah Dr. Rosfa dia banyak menggerakkan. Yayasan Karyawan tugas dia adalah untuk menggali semula buku-buku kita yang lama, untuk dia buat semula, untuk diterjemahkan. Yang saya fikir itu sedang dilakukan. Tapi saya kata kadang-kadang sangat bergantung kepada pemimpin yang ada, bagaimana kita melakukan. Kadang-kadang macam saya kata, you kata tak ada duit. PM bagi 20 juta, 50 juta, 50 juta. 20, 50, 51 atau 20 juta. Tapi kalau bagi pun tak nampak hasil, masalah juga. Tak boleh tanya saya balik kenapa Cik tak buat satu. Saya buat satu yang kecil lah within my ability dengan pena tadi. Tapi kadang-kadang kita banyak komplain. Tapi bila dibagi, kita tak tahu nak buat apa ataupun kita cuba menaikkan institusi kita sendiri ataupun kita tak cuba melihat as a whole. Agendanya terlalu kecil. I agree with you when you said that kita kadang-kadang tak nampak hal itu. Sebab tu di Majlis Buku Kebangsaan Malaysia kita melihat kembali dasar buku negara. Dasar buku negara ni kita buat tahun 1985. Dah 50 tahun. Waktu tu tak ada pun e-book, tak ada digital. So sekarang kita dalam kerangka untuk mengemaskinikan dengan nama dasar perbukuan negara. Saya harap sebelum hujung tahun kita akan bawa ke kabinet lah untuk kelulusan dasar perbukuan negara. Itu lebih komprehensif, memperlihatkan apa yang boleh kita kembangkan. Dengan dasar ini kita harap akan ada sinergi dalam kalangan pemain industri untuk mengembangkan dunia perbukuan negara. Jadi dalam dasar tu pembaharuannya apa? Okey. Dia banyak benda yang kita ubah daripada dahulu dan sekarang. Antaranya ialah kalau dulu tak ada aspek AI digital kita masukkan. Dulu soal hak cipta kita masukkan. Pembangunan profesional perbukuan kita masukkan. Perbukuan untuk orang-orang kurang upaya kita masukkan. Itu area-area yang dulu tak ada kita dah masukkan. Dan pengembangan digital dan juga AI juga kita masukkan. Jadi lebih komprehensif sekarang. Kalau saya nak cerita nanti ambil masa 1 jam untuk menceritakan sebab di satu dasar kan. Apa kata sharekan saja, kongsikan saja dasar kita baca.
Yang tadi Ya, kita saya nak- suka. I love Sebab understanding the policy. kita punya dasar ni berpandukan dua perkara. Pertama adalah menggalakkan rakyat membaca. Itu the first. Yang kedua adalah kita ingin memperkasakan industri perbukuan. Sebab kita lihat begini ya. Ketamadunan sebuah bangsa ni Betul. This is about tamadun. Correct. sangat bergantung kepada buku yang kita hasilkan. Because you document and You it's your document. narrative. Kalau tak, you tak tahu. Betul. You tak tahu zaman-zaman tertentu, zaman COVID kita buat macam mana. COVID tu kita antara orang yang paling banyak. Tapi kalau kita tulis cerita masa COVID, apa perkara kita buat 20 tahun lagi orang tak tahu. Kalau kita melihat kegemilangan Melaka contohnya. Dia sebab ada Hikayat Hang Tuah, ada Selatus Salatin, itu cerita-cerita lama. Kalau kita lihat China contohnya kan, kita akan melihat bagaimana perkembangan di China tu kan, macam mana evolusi. Atau you pergi India, dia ada manuskrip exploration yang ditulis masih dalam pelepah-pelepah pokok. Saya tengok benda tu, dia buat, dia preserve. Ketamadunan kita akan kita lihat. Kita takkan tahu cerita Cheng Ho kalau tak ada tulisan Cheng Ho. Betul. Itu perkara yang kita sekarang kena tulis supaya cucu kita nanti akan faham bahawa kita sebuah bangsa yang ada tamadunnya sendiri. Betul. Kalau tak ada buku, mana kita nak tahu? Saya nak syorkan supaya dasar baru kita disamakan, masukkan link dia dalam kita punya podcast ni. Yeah. So I Iwan think bila that's nak very tulis important. buku? Tulis buku bila ada orang belilah. Ya, okay. Tak, barang tak ada macam nak beli. Itulah. Coming soon. Okay. Okay, terima kasih. Saya pembeli pertama. Terima kasih Cik Kheng datang ke podcast Seni Melaya. Jangan lupa like, subscribe dan share. Terima kasih. Yay. Baca buku. Seni Malaya, oh, Seni Malaya, Seni Malaya.